Ringgit dah semakin naik, tapi harga barang tak turun pun. Jadi siapa sebenarnya yang untung? Ada barang yang dah turun, tapi tak semuanya turun serentak. Ramai fikir, bila ringgit tu naik, harga barang mesti terus turun. Macam suis lampu tadi. Tekan, terus berubah. Tapi ekonomi bukan macam itu. Ringgit cuma satu faktor. Bukan satu-satunya penentu harga. Antara faktor lain ialah harga dunia. Contohnya kalau harga gandum dunia naik 10% dan pada masa yang sama ringgit pula lemah 10%, tekanan harga itu jadi 2 kali ganda. Sebab itu bila harga global naik masa dulu dan ringgit pun lemah, kita rasa kena hentam 2 kali. Tapi kalau harga dunia naik dan ringgit pula mengukuh, tekanan tu boleh diimbangi. Maksudnya pengeluar roti mungkin tak perlu naikkan harga langsung, atau kalau naik pun naik sikit saja, tak seteruk 10% kenaikan harga dunia tadi. Kadang-kadang manfaat sebenar ialah kenaikan yang berjaya dielakkan. Cuma biasalah, orang tak nampak benda yang tak jadi. Satu lagi manfaat pengukuhan ringgit ialah kepada bayaran hutang luar negara. Jadi orang bertanya, apa kaitan hutang luar negara dengan saya? Hutang luar biasanya dalam dolar. Kalau ringgit lemah, jumlah dalam ringgit yang perlu dibayar jadi lebih besar. Kalau ringgit mengukuh, jumlah dalam ringgit yang perlu dibayar jadi lebih rendah. Maknanya, kerajaan ada penjimatan dan lebih banyak duit nak dibelanjakan untuk rakyat. Duit itu boleh digunakan untuk sekolah, hospital, subsidi dan pelbagai bantuan yang lain. Jadi perkara yang rakyat guna setiap hari. Siapa yang terima manfaat? Kitalah sebagai rakyat. Satu lagi, bila nilai duit kita stabil, bisnes dan pelabur lebih yakin untuk merancang. Stabil ni tak bermaksud tak berubah langsung. Stabil maksudnya perubahan yang boleh dijangka, bukan turun naik mendadak macam roller coaster. Bila nilai duit kita tak turun ataupun tak naik mendadak, syarikat lebih mudah rancang kos dan harga. Jadi majikan lebih jelas tentang untung rugi. Itu yang buat mereka berani ambil pekerja dan teruskan pelaburan. Ringgit yang kuat bukan magic. Ia tak akan selesaikan semua masalah kos sara hidup. Tapi tanpa ringgit yang kukuh, harga barang boleh jadi jauh lebih mahal. Jangan hanya tanya kenapa tak semua barang harga turun, tapi kita kena tanya juga berapa banyak kenaikan harga barang yang kita dah berjaya elakkan disebabkan oleh kekuatan ringgit.